Okay bang, pasta tu bang. Boleh bang. Pasta. Bagi saya yang pelik-pelik sikit ni bang. Boleh bang. Oh, dia pakai Vita sekarang. Betul bang. Besar udang bang. Betul bang. Bukan kaleng-kaleng bang ni bang. Satu pasta ni baru RM23 bang. Apa yang membuatkan abang punya pasta ni sedap bang? Kita orang tukar bang. Selalu Oglio ni diorang pakai chili flake bang. Tapi kita pakai lain tu. Diorang pakai ni barang bang. Apa tu bang? Ini nama dia Shichimi bang. Shichimi. Betul bang. So dia akan boost lagi rasa bang. Dia dengan chili flake di atas lagi ah? Di atas lagi bang. Dia lagi mahal sikit. Oh, abangnya plating gulung-gulung bang Gulung-gulung bang. So ni lah dia yang abang cakap tu semi fine dining. Betul. Walaupun tepi jalan ni. Betul, baru tepi jalan ni bang. So RM23 tak termasuk air ke? Betul, tak termasuk air bang. Air Air sendiri. besar-besar bang Besar-besar bang. Amazon, oh baik. Ni Kailan bang. Kailan. Yup. Ni garnish dia. Betul macam restoran bang buat Betul bang. Chili. Ya. Guna sikit bang, bagi cantik, boleh ambil gambar. RM23 sahaja. So kalau sedap bang memang berbaloi ya bang Ya, betul. Dia yang penting rasa bang. Betul, rasa. Okay, ni bukan udang gagal ni Sakura Ebi nama dia. Sakura Ebi. Ha. Start pukul bang sini? Siap pukul 5, habis pukul 1 bang. Cuti? Cuti hari Senin. Saya mentera dulu Boleh Okay bang. bang, bismillah. Nice, terima kasih.